Hai murid-murid, jumpa lagi pada hari ini dalam sesi pembelajaran seterusnya. Hari ini kita akan melihat bahan yang akan kita membuat ulasan. Okey, dalam membaca dan memahami bahan grafik. Okey, nampak tak murid-murid? Gambar yang diberikan. Okey, di situ tajuknya ialah kegiatan ekonomi berasaskan bahan terbuang. Murid ada nampak apa di situ? Ya, tung gitar semula. Betul. Kemudian gambar yang kedua, produk gitar semula. Kemudian menjanakan tenaga dan juga pengopposan. Baik. Jadi, cuba tengok gambar tadi. Baik, dalam gambar satu, apakah impak ekonomi daripada aktiviti gitar semula kepada individu? Siapa boleh jawab? Ya, betul. Okey, gambar yang kedua, senaraikan contoh penghasilan daripada gitar semula selain yang ada dalam gambar. Kalau dalam gambar tadi ada beg tangan. Jadi selain gambar, apa lagi yang boleh kita hasilkan daripada gitar semula? Okey, ada jawapan? Ya, bagus. Tahniah. Gambar ketiga, apakah kebaikan penjanaan tenaga daripada sisa buangan? Ya, bagus. Cemerlang jawapan kamu. Dan yang keempat, nyatakan faedah penggunaan baja kompos daripada sisa buangan. Baik, tahniah. Baik, okey, cikgu akan berikan sedikit jawapan untuk panduan kamu. Okey, untuk gambar yang pertama, menjana pendapatan melalui jualan bahan kita semula dan juga boleh mengurangkan kos pelupusan sisa. Baik, yang kedua, perabot. Contoh barangannya ialah perabot, aksesori dan juga barangan kraft tangan. Baik, yang ketiga ialah menyediakan sumber tenaga alternatif. Apa maksud alternatif? Maksud alternatif ialah pilihan dan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Okey, jawapan yang keempat, menyokong pertanian lestari dan mengurangkan kos pembelian baja kimia. Baik. Okey, murid-murid, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ya, kita jumpa lagi dan kita akan sambung dalam pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih.